Okay, ini adalah aksesoris dalam kereta, tapi dia kegunaannya adalah untuk charge kita punya handphone lah. Handphone ke power bank ke dekat, orang kata apa, dekat dalam kereta. So ibu beli yang ni tau. Yang ni adalah Type C punya. Okay, dia tunjuk kat korang. Ni. Yang ni dia punya ni speed tau. Speed dia dia punya fast charging dia memang sangat fast lah. I think 100. Kita tengok kat sini berapa 66 dia punya speed. So ibu ambil yang ni, jenis dia ada dua tau. Jenis satu Type C dan satu ada iPhone punya. So dia boleh tarik dia boleh tarik. So untuk Type C, so ni adalah untuk iPhone. Kalau katakan korang nak cari yang Type C saja pun ada. Untuk iPhone dan Type C pun ada. Macam korang dah tarik macam ni, dia tarik saja. Okay, so dia boleh masuk lah. So ibu akan try dia punya speed dia, and then berfungsi ataupun tidak. Okay, macam ibu kereta Alza ni, dia tak boleh macam orang kata apa, landscape tau. Dia kena macam portrait macam ni. So dia akan jadi macam ni lah. So dia akan ada bagi sekali tau dengan dia punya volt apa nama ni? Pada korang lah kan. So yang ni iPhone punya, yang ni Type C. So jom kita try. Okay, ibu akan masukkan dekat sini. Alright, dia charge mantap. So mana korang dapatkan ni, korang boleh klik dia dekat beg kuning tu.